Pada petang 1 Disember 2025, negara digemparkan dengan satu kejadian tragis yang berlaku di Kampung Paku Gual Ipoh, Tanah Merah. Kejadian itu melibatkan seorang wanita yang maut selepas ditikam suaminya dipercayai menggunakan sebilah pisau di dapur rumah mereka. Kejadian yang berlaku mengorbankan Mastura Abdullah berusia 40 tahun. Dia meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian hadapan dan belakang badan. Serangan tersebut menyebabkan dia tidak sempat diselamatkan dan disahkan meninggal dunia oleh pihak berkuasa yang tiba di lokasi. Suspek yang berusia 63 tahun kemudian menyerah diri di Balai Polis Gual Ipoh sekitar jam 1 petang, iaitu 3 jam selepas insiden berlaku. Tindakan itu membolehkan polis menahannya bagi membantu siasatan berkaitan kes berkenaan. Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah mengesahkan kejadian berkenaan dan memaklumkan siasatan lanjut masih dijalankan. Mangsa dan suspek sudah 14 tahun berkahwin dan mereka mempunyai 2 orang anak yang masing-masing berusia 10 dan 12 tahun. Mastura merupakan isteri ketiga suspek selepas suspek menceraikan 2 lagi isterinya sebelum ini dan mangsa bekerja sebagai tukang masak di Selayang, Selangor manakala suspek tidak bekerja. Mayat Mastura dibawa ke unit forensik Hospital Tanah Merah HTM untuk proses bedah siasat bagi menentukan punca kematian secara terperinci. Pihak berkuasa meneruskan siasatan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kejadian tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Suspek yang menetak isterinya sempat mengambil anak mereka di sekolah yang terletak kira-kira 3 km dari rumah mereka sebelum dia tampil menyerah diri di sebuah balai polis berdekatan selepas kejadian. Lelaki itu dikatakan menetak isterinya pada jam 10 pagi di rumah mereka sebelum keluar untuk mengambil anak bongsu berusia 10 tahun di sekolah pada jam 12 tengah hari. Menurut adik mangsa Muhammad Joni Abdullah berusia 30 tahun, ketika kejadian berlaku tiada sebarang bunyi bising atau pertengkaran didengari dari rumah kakaknya. Insiden tragis itu hanya diketahui selepas pihak polis datang ke rumah dan memaklumkan perkara tersebut. Lebih menyayat hati, kejadian itu berlaku di bahagian dapur rumah dan anak lelaki mangsa yang berusia 10 tahun dan baru pulang dari sekolah terserempak dengan mayat ibunya yang tidak bernyawa. Kanak-kanak itu dilaporkan hanya berdiam diri kerana terlalu terkejut dengan apa yang disaksikannya dan dipercayai individu pertama menemui mangsa, namun disebabkan dia adalah orang kurang upaya OKU, tiada sebarang tindakan diambil. Sebelum kejadian, adik bongsu mangsa dikatakan menjemput mangsa di sebuah stesen minyak di Macang pada jam 9 pagi sebelum mereka tiba di rumah kira-kira jam 10 pagi. Mangsa dilaporkan pulang ke kampung dengan menumpang lori sepupunya. Tidak lama selepas itu, ibu mereka Sakinah Mat Isa berusia 62 tahun menghubungi Muhammad Joni dan memaklumkan bahawa kakaknya sudah meninggal dunia. Dia segera bergegas ke rumah kakaknya, namun setibanya di sana, pihak polis sudah berada di lokasi dan dia tidak dapat menghampiri jenazah mangsa kerana polis sedang melakukan siasatan. Muhammad Joni menjelaskan bahawa kakaknya bekerja sebagai tukang masak di Selangor sejak setahun lalu dan biasanya pulang ke kampung setiap 2 atau 3 minggu sekali. Dia tidak menyangka kepulangan kakaknya kali ini berakhir dengan tragedi dan turut tidak menyangka abang iparnya sanggup bertindak di luar jangka sehingga meragut nyawa kakaknya. Muhammad Joni turut menyatakan bahawa dia tidak begitu rapat dengan suspek kerana sikap lelaki itu yang kurang mesra. Pada masa yang sama, suspek juga dilaporkan jarang bergaul dengan penduduk kampung menyebabkan hubungan sosialnya agak terbatas. Hasil siasatan pihak polis mendapati kejadian kejam yang berlaku ini dipercayai bermotifkan perasaan cemburu selain daripada syakwa sangka suspek bahawa mangsa mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Siasatan awal juga menunjukkan mangsa telah bertengkar dengan suspek sebelum kejadian dan perasaan tidak puas hati yang sudah lama terpendam mungkin menjadi punca utama suspek bertindak sedemikian. Menurut sepupu mangsa Razwan Mat Yazid yang berusia lingkungan 30-an, suami mangsa sering menghubunginya dan mengadu mengenai masalah rumah tangga mereka sebelum kejadian berlaku kerana mengesyaki isterinya menjalin hubungan dengan lelaki lain sejak bekerja di Selangor. Razwan menjelaskan bahawa suspek kerap menunjukkan rasa curiga yang berlebihan terhadap isterinya sehingga sanggup berjumpa dengan bomoh untuk menilik sama ada isterinya benar-benar mempunyai hubungan sulit. Razwan memaklumkan kepada suspek bahawa tanggapan tersebut tidak benar sama sekali. Dia menjelaskan bahawa arwah tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana lelaki seperti yang disangka suspek. Menurutnya, arwah sering tidak sempat menjawab panggilan
menggunakan telefon kerana sibuk bekerja. Arwah bekerja sebagai tukang masak dan kebiasaannya pulang ke Kelantan dengan menumpang Razwan, memandangkan Razwan bekerja sebagai pemandu lori dan kerap melalui laluan yang sama. Razwan turut menyatakan bahawa sepanjang pengetahuannya, arwah merupakan seorang wanita yang rajin bekerja dan jarang mempunyai masa lapang, apatah lagi untuk menghubungi orang lain selain keluarga terdekat. Dia percaya kecurigaan suspek tidak berasas dan berpunca daripada perasaan cemburu yang tidak dapat dikawal. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahamat berkata suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Tanah Merah pada jam 9 pagi Selasa 2 Disember untuk permohonan reman. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Kejadian ini telah memberi kesan mendalam kepada keluarga mangsa yang masih terkejut dan sedih dengan apa yang berlaku. Mereka berharap siasatan lanjut dapat mendedahkan punca sebenar dan memberikan keadilan atas tragedi yang menimpa arwah. Salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga diberi kekuatan menghadapi ujian ini. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Mastura Abdullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.